Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kami dapat bersama-sama membentangkan tugas yang ketiga bagi kursus GPIM 1022 iaitu rumusan pelaksanaan penghasilan konten satu hari satu bidang. Kami mewakili bidang kebajikan yang menekankan nilai kasih sayang, keprihatinan dan semangat tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu saya sendiri yang bernama Nurin Adila binti Muhammad Nasir yang akan membentangkan tajuk sedekah kepada jiran, dan rakan kedua saya. Saya bernama Aina Nabilah Farzana binti Ahmad Nawawi yang akan membentangkan tentang hak anak-anak, tanggungjawab ibu bapa dalam aspek perlindungan. Saya Nur Farisha Aris binti Muhammad Razaluddin yang membentangkan tajuk hak kebajikan bagi orang kurang upaya. Baiklah, walaupun tajuk kami berbeza, namun semuanya masih dalam skop kebajikan yang mendorong umat Islam agar berakhlak mulia dan berbuat baik sesama manusia. Jadi, ini adalah isi kandungan yang akan kami bincangkan dalam video pada hari ini. Saya mempersilakan rakan saya, Farisha, untuk bacakan isi kandungan tersebut. Baiklah, bagi isi kandungan pertama adalah berkaitan pengenalan diri. Seterusnya, sorotan pelaksanaan program penganjuran. Yang ketiga, refleksi penganjuran. Dan yang keempat, kekuatan penganjuran. Seterusnya, saya persilakan Aina Nabilah. Terima kasih Farisha Iris. Jadi bagi isi kandungan kelima, ia menerangkan tentang kelemahan penganjuran. Bagi yang keenam, cadangan untuk mengukuhkan akhlak masyarakat masa kini. Dan isi kandungan terakhir ialah berkenaan dengan kesimpulan. Baiklah, terima kasih rakan-rakan saya yang dikasihi. Seterusnya, saya akan mulakan pembentangan dengan diri saya terlebih dahulu yang bertajuk sedekah kepada jiran. Pertama sekali adalah sorotan pelaksanaan program penganjuran. Seperti dalam gambar raja yang tertera di sebelah kanan slide, iaitu merupakan poster yang telah saya lakukan bagi menjalankan program webinar tazkirah online. Untuk tugasan ini, saya menghasilkan satu video pendek yang bertajuk sedekah kepada jiran yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Objektif utama video ini adalah untuk memberi kesedaran tentang pentingnya bersedekah kepada jiran seperti yang dianjurkan dalam Islam. Video ini dirakam di kawasan kejiranan saya dengan menggunakan telefon dan proses penyuntingan dilakukan melalui aplikasi CapCut dan YouTube. Seterusnya, gaya penyampaian yang saya gunakan adalah santai tetapi berinformasi dengan mesej yang berpandukan daripada Al-Quran dan hadis. Seterusnya adalah refleksi pelaksanaan program penganjuran. Secara peribadi, saya berasa agak berdebar dan teruja ketika menghasilkan video ini. Saya berasa berdebar kerana ini adalah kali pertama saya bercakap tentang topik agama di hadapan kamera. Tapi, dalam masa yang sama, saya juga berasa teruja kerana saya dapat menyampaikan mesej dakwah melalui cara yang kreatif. Apabila video dimuat naik, saya menerima 36 view, 7 like dan 5 komen positif. Walaupun jumlahnya tidak terlalu tinggi, tapi saya tetap rasa bersyukur kerana setiap komen menunjukkan mesej saya sampai kepada penonton. Contohnya, seperti dalam gambar rajah yang disertakan dalam slide ini, ada beberapa penonton yang mengatakan video saya bermanfaat. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang analisis yang telah saya lakukan di tugasan 2 sebelum ini. Yang pertama adalah kekuatan video. Kekuatan video saya adalah kandungan berpaksikan dalil yang sahih seperti dalam gambar rajah pertama iaitu terteranya surah Al-Baqarah ayat yang ke-61. Yang kedua adalah kekuatan video saya mempunyai animasi yang sesuai untuk semua peringkat umur. Contohnya animasi Omar dan Hana dan animasi yang menceritakan tentang kisah Rasulullah. Jadi, para penonton yang terdiri daripada ibu bapa maupun kanak-kanak akan merasa teruja daripada animasi ringkas ini. Jadi, video saya dapat meningkatkan kefahaman mereka tentang topik yang ingin disampaikan. Dan akhir sekali adalah durasi video saya padat dan tidak terlalu panjang. Video saya berdurasi sekitar 10 minit sahaja. Jadi, tempoh tontonan ini dianggap sesuai dan dengan durasi yang sederhana ni, penonton tidak akan merasa bosan dan penonton dapat menonton video yang telah saya lakukan sehingga ke penghujung video.
Seterusnya adalah analisis kelemahan video saya. Antara kelemahan video saya adalah video tontonan saya hanya mencapai 36 view saja. Jadi tidak terlalu ramai yang menerima mesej yang ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah salah satu perkara yang saya perlu perbaiki dalam video saya pada masa hadapan agar video saya dapat menarik audiens dan memperluas capaian video agar mesej kebajikan yang dibawa dapat disebarkan kepada orang ramai. Seterusnya adalah latar belakang audio tidak seimbang dan kurang elemen tambahan seperti muzik latar. Seperti yang kita lihat, video yang dirakam berlatar belakangkan taman. Jadi, terdapat beberapa gangguan suara yang dapat menjejaskan penyampaian dalam video. Contohnya seperti kanak-kanak berlari dan menjerit-jerit. Jadi antara cadangan penambahbaikan video yang telah saya analisis adalah yang pertama menggunakan mikrofon supaya suara saya lebih jelas tanpa bunyi lain yang mengganggu. Yang kedua adalah menggunakan muzik latar lembut supaya dapat menciptakan suasana yang lebih menyentuh hati dan akhir sekali menggalakkan perkongsian video pada orang ramai di pelbagai platform supaya mesej lebih sampai. Maksudnya, saya akan sharekan link video saya kepada orang ramai di pelbagai platform seperti Instagram dan TikTok agar video saya dapat menarik audiens untuk menonton video saya. Seterusnya, saya akan menceritakan akhlak Rasulullah yang dapat dikaitkan dengan bidang kebajikan dalam tajuk sedekah kepada jiran, iaitu kisah baginda dan jirannya Yahudi. Setiap hari, jiran Rasulullah akan meletakkan sampah di hadapan rumah baginda. Walau bagaimanapun, baginda tidak pernah marah ataupun balas perbuatan tersebut dengan keburukan dan sentiasa berbuat baik kepada jirannya itu. Jadi, pada suatu hari, jiran baginda yang tadi tu tidak meletakkan sampah di hadapan rumah baginda. Jadi, baginda pelik dan menanyakan situasi tersebut kepada jiran-jiran yang lain. Rupa-rupanya jiran Yahudi baginda tadi jatuh sakit. Jadi selepas baginda tahu jirannya sakit, baginda segera menziarahi dan membawakan makanan kepada jirannya itu. Jadi tindakan baginda membuatkan jirannya tersentuh dan akhirnya memeluk Islam kerana kagum dengan akhlak Rasulullah yang baik itu. Daripada kisah ni, jelaslah menunjukkan bahawa sedekah dan kebajikan tidak semestinya dalam bentuk harta, tetapi juga boleh dalam bentuk perbuatan baik, kepedulian dan kasih sayang terhadap jiran. Rasulullah mengajar kita bahawa kebajikan yang kecil tapi ikhlas boleh memberikan kesan yang besar kepada hati manusia. Dan akhir sekali, kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada video saya, melalui penghasilan video ini, saya belajar bahawa dakwah tidak semestinya perlu dilakukan di masjid ataupun melalui ceramah, tetapi juga boleh dilakukan melalui konten digital yang ringkas namun bermakna. Walaupun jumlah tontonan saya tidak tinggi, saya berpuas hati kerana mesej saya sampai dengan jelas dan penonton memberi maklum balas yang positif. Dan akhir sekali, saya berharap agar pada masa yang akan datang, saya dapat menghasilkan konten kebajikan yang lebih menarik dan mampu memberi impak yang lebih besar kepada masyarakat. Jadi sekian sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Aina Nabila untuk membentangkan tajuk beliau. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Adila atas pembentangan yang telah dibentangkan olehnya. Sekarang saya Aina Nabila Farzana binti Ahmad Nawawi akan membentangkan tentang hak anak-anak, tanggungjawab ibu bapa dalam aspek perlindungan. Jadi dalam slide ini, saya akan menerangkan tentang sorotan pelaksanaan program penganjuran yang akan berkhususan kepada objektif dan juga sasaran program penganjuran ini dilaksanakan. Jadi, program penganjuran ini berkhususkan tentang sambutan Maulidur Rasul yang bertajuk tentang hak anak-anak, tanggungjawab ibu bapa dalam aspek perlindungan. Jadi, objektif pelaksanaan program penganjuran sambutan Maulidur Rasul bertajuk hak anak-anak, tanggungjawab ibu bapa dalam aspek perlindungan ini adalah berobjektif untuk menyedarkan ibu bapa tentang tanggungjawab mereka dalam aspek perlindungan dan kasih sayang terhadap anak-anak. Juga bertujuan untuk membentuk kesedaran bahawa kanak-kanak merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti dijaga sebaik-baiknya. Okey,
sasaran program penganjuran sambutan melalui rosok ini dilaksanakan adalah untuk disasarkan kepada ibu bapa dan juga penjaga, sebagaimana ibu bapa dan juga penjaga ini merupakan individu yang menjaga anak-anak. Juga sasaran kedua ialah pelajar IPT, pelajar sekolah menengah iaitu remaja, sebagaimana pendedahan yang awal perlulah diberikan sejak di bangku sekolah lagi. Dan sasaran terakhir ialah bagi program pengajaran ini disasarkan kepada masyarakat umum. Okey, bertitik tolak daripada itu, bagi sorotan pelaksanaan program penganjuran sambutan melalui rosok ini, sambutan ini berjanji disertai oleh ramai peserta yang terdiri daripada golongan ibu bapa, penjaga, pelajar dan juga masyarakat umum yang berjaya memenuhi syarat yang telah ditetapkan bagi menyertai program ini dan juga telah diberikan e-sijil. Jadi dalam slide ini terdapat gambar yang menunjukkan tentang sijil penyertaan yang diberikan terhadap para peserta yang telah menyertai program sambutan melalui rosok ini yang bertajuk Hak Anak-anak Tanggungjawab Ibu Bapa dalam Aspek Perlindungan, dan juga menunjukkan poster tentang syarat penyertaan untuk menyertai program penganjuran ini. Jadi sijil penyertaan ini akan diberikan kepada para peserta apabila mereka memenuhi syarat penyertaan, dan juga akan dihantar kepada mereka secara online melalui platform email. Okey, jadi bagi refleksi penganjuran pelaksanaan program melalui rosok ini, pada pandangan saya, perasaan saya bila saya ditugaskan untuk melaksanakan tugasan yang menyuruh saya untuk mengikut video, mengedit, untuk memberikan ceramah, saya berasa sangat teruja dan berdebar kerana ia merupakan sebuah pengalaman baru buat saya, dan juga bagi saya ia bukannya tugasan yang mudah, malah ia merupakan satu benda di luar kebiasaan saya. Jadi saya mengambil ini sebagai satu cabaran dan akan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jadi pada pandangan dan perspektif saya yakin dan percaya bahawa mesej dan objektif video yang dilaksanakan oleh saya bagi penganjuran program ini tercapai dan dapat dibuktikan dengan adanya 218 views, 61 likes iaitu tanda suka, dan juga 24 comments yang positif daripada video program ini, seperti yang telah tertera dalam gambar dalam slide ini. Okey, dalam slide ini terdapat 24 comments yang positif yang menyatakan bahawa video saya terbaik, terdapat penerangan yang mudah untuk difahami, perkongsian yang bermanfaat dan sebagainya. Jadi ia menunjukkan bahawa tujuan dan objektif utama saya melaksanakan program ini tercapai, dan maklumat yang ingin disampaikan oleh saya ini dicapai sebagaimana terdapatnya komen-komen yang positif seperti ini. Okay, dalam pada itu, dalam program ini, melalui rosok ini terdapat kekuatan maupun kelemahan. Bagi kekuatan penganjuran pelaksanaan sambutan melalui rosok ini, terdapat 5 kekuatan penganjuran. Yang pertama ialah terdapatnya dalil Al-Quran dan juga hadis. Khususnya, terdapat 3 dalil Al-Quran yang telah dimasukkan oleh saya berserta maksudnya di dalam video ini. Juga terdapatnya hadis dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan dalam panduan hidup kita. Jadi ia merupakan satu kekuatan lah untuk dapat dijadikan satu panduan. Bertitik tolak daripada itu, terdapat juga sari kata iaitu subtitle yang terdapat dalam video saya yang memudahkan pembacaan para penonton. Jadi bila saya letak subtitle ini, penonton akan lebih mudah untuk membaca, dan info yang hendak disampaikan oleh saya itu dapat disampaikan dengan jelas dan juga tepat. Tidak dilupakan, kekuatan lain yang ada dalam penganjuran saya ini, terdapatnya infografik yang berkaitan dengan video ini yang menarik. Khususnya saya meletakkan video yang bertajuk tentang isu-isu, kes yang berkaitan dengan hak anak-anak, seperti ada kes pembuangan bayi, ada kes penderaan, ibu bapa dimasukkan lokap kerana menderaan anak dan sebagainya. Jadi, kekuatan lain ialah adanya gambar-gambar yang menarik diletakkan sepanjang video seperti berita daripada akhbar. Jadi, dalam konteks ini, kekuatan penganjuran pelaksanaan sambutan melalui rosok yang terakhir ialah terdapatnya partition ataupun isi kandungan yang hendak disampaikan oleh saya dalam video yang saya hendak fokuskan, iaitu highlight. Jadi, bila adanya partition ini, seperti saya buat satu gambar tentang dalil tambahan, sunnah-sunnah Rasulullah, anak-anak penolong akhirat ini, dan juga kisah Rasulullah dengan cucunya,
penonton akan lebih fokus dan tahu apa yang hendak disampaikan oleh saya selepas adanya partisi ini. Jadi mereka akan cakna dan tahu tentang isi kandungan dalam video ini. Okey, walau bagaimanapun, terdapat juga kelemahan dalam program penganjuran sambutan melalui Durosa ini. Pada pandangan saya, terdapat 2 kelemahan yang perlu diperbaiki oleh saya. Kelemahan pertama ialah terdapat hanya 2 lagu muzik latar yang diletakkan dalam video. Bagi saya, video tu perlu lagu yang pelbagai perlu diletakkan supaya penonton berasa lebih menarik dan teruja untuk melihat program penganjuran saya. Tidak dilupakan, suara yang kurang jelas merupakan faktor adanya kelemahan dalam program penganjuran saya. Jadi, kita nak elakkan adanya gangguan muzik, gangguan bunyi yang patut dielakkan lah. Jadi, ini semua perlu diperbaiki oleh saya untuk melaksanakan program penganjuran yang akan datang. Okey, bagi carangan penambahbaikan video, terdapat 3 penambahbaikan video yang perlu dilaksanakan oleh saya. Jadi, bagi latar belakang muzik, saya perlu memperbanyakkan lagi latar belakang muzik ikut kesesuaian. Contohnya, saya perlu menggunakan lebih banyak muzik latar yang berunsurkan Islamik supaya video lebih menyentuh hati dan sesuai dengan tema program saya, khususnya tentang hak anak-anak, perlindungan ibu bapa. Tidak dilupakan, penambahbaikan video yang perlu saya laksanakan ialah audio dan suara. Contohnya, saya perlukan pembesar suara seperti mikrofon untuk pastikan video itu disampaikan yang disampaikan dapat didengarkan dengan jelas lah oleh semua peserta semasa program tu dijalankan. Jadi akhir sekali, carangan penambahbaikan video yang perlu saya laksanakan ialah saya perlu ialah dari segi gaya penyampaian yang bersesuaian. Penyampaian yang bersemangat akan tunjukkan keyakinan saya waktu saya menyampaikan program. Juga nada yang menyentuh hati seperti empathetic tone perlulah dilaksanakan oleh saya supaya saya dapat menyampaikan cerita tentang akhlak dan kesedaran secara lebih mendalam. Okey, bertitik tolak daripada itu, carangan untuk kukuhkan akhlak masyarakat masa kini yang semakin runcing dan tipis ini adalah perlu dimainkan oleh 3 pihak yang memainkan peranan yang signifikan. Khususnya daripada pihak media massa, ibu bapa dan juga guru khususnya sebagai pendidik. Okey, bagi pihak media massa perlulah menyebarkan kisah dan sunnah Rasulullah SAW dalam platform media sosial yang terkini seperti Instagram juga TikTok. Contohnya menyebarkan tentang iklan, poster yang menerangkan tentang sunnah-sunnah Nabi dalam platform Instagram dan juga TikTok. Tidak dilupakan, media massa juga perlulah kurangkan penyiaran kandungan yang tidak manfaat yang boleh merosakkan akhlak dan minda kanak-kanak kini. Juga, ibu bapa memainkan peran yang penting dan signifikan untuk jadi teladan utama dengan amalkan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam rumah tangga dan kehidupan seharian supaya dapat diikut oleh anak-anak. Juga ibu bapa ini perlu didik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan juga lemah lembut seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhir sekali, guru sebagai pendidik perlu menanamkan nilai akhlak Rasulullah SAW dalam proses pengajaran akhlak. Guru sebagai pendidik perlulah amalkan dan mengajarkan nilai murni yang mulia seperti kesabaran, kasih sayang dan juga adab dalam mendidik pelajar. Okey, bagi kisah akhlak Rasulullah SAW, saya akan menerangkan tentang dalam aspek kebajikan iaitu hak anak-anak dalam perlindungan. Jadi ini bukan kisah akhlak Rasulullah lah. Jadi pada zaman jahiliah, masyarakat Arab disering membunuh anak-anak, khususnya anak perempuan kerana dianggap sebagai aib dan kesalahan dalam keluarga. Na'udzubillah min zalik. Namun Rasulullah SAW datang membawa ajaran Islam dengan menegaskan bahawa setiap anak, sama ada lelaki ataupun perempuan, perlulah dilindungi dan ada hak untuk hidup. Jadi baginda ini amatlah mengecam keras atas perbuatan membunuh anak-anak dan menyatakan bahawa tindakan tersebut tu membunuh anak-anak amatlah dosa besar di sisi Allah SWT. Sesungguhnya Rasulullah SAW menegur mereka yang memukul, yang menengking anak-anak, yang mendera anak-anak amatlah berdosa besar, dan Rasulullah mengajar agar kanak-kanak tersebut perlulah dididik dengan kasih sayang dan juga kelembutan, bukannya diherdik. Jadi, sesungguhnya Rasulullah bersabda bahawa bukanlah daripada kalangan kami bahawa orang yang tak mengasihi kanak-kanak dan tidak menghormati orang tua.
riwayat At-Tirmizi. Jadi, ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW bukan sahaja melindungi anak-anak, namun Rasulullah melindungi mereka daripada kekerasan fizikal, daripada penjaraan emosi, pengabaian, dan Rasulullah menegakkan hak anak-anak untuk hidup dalam kasih sayang dan juga keselamatan. Itulah Rasulullah kita. Jadi, kisah akhlak Rasulullah SAW yang lain yang membuktikan tentang aspek kebajikan hak anak-anak dalam perlindungan ialah Rasulullah SAW, Nabi kita ni sangat penyayang dan sentiasa melindungi anak-anak daripada sebarang bentuk kekerasan. Tak kisahlah mendera dan sebagainya dan juga pengabaian. Bagi dia sering menunjukkan kasih sayang secara terbuka kepada kanak-kanak. Contohnya Rasulullah mendukung mereka, mengusap kepala mereka dan juga mendoakan kebaikan kepada mereka. Dalam satu peristiwa telah mengatakan bahawa baginda ni sedang menunaikan solat, tiba-tiba cucu baginda iaitu Husin dan Hasan ni datang bermain dekat belakang bahagian baginda. Jadi baginda pun menunggu mereka bermain sampailah Rasulullah sujud. Nampak tak? Rasulullah sanggup melayan kerana mereka untuk bermain belakang mereka tanpa memarahi dan menengking mereka. Jadi ia menunjukkan bahawa betapa sabarnya baginda ni terhadap anak-anak kecil dan sangat menyayangi mereka dan melindungi mereka. Khususnya kepada cucu-cucu baginda iaitu Husin dan Hasan. Jadi ini merupakan akhlak yang perlu diikut oleh kita lah sebagai panduan dalam hidup. Okey, jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh saya dalam program pelaksanaan sambutan Maulid Rasul dalam hak anak-anak ini yang perlu dilindungi oleh bapa ialah kesimpulannya melalui pengajuran dan penghasil video, saya bukan saja dapat memupuk kemahiran komunikasi, tapi saya juga dapat hayati nilai akhlak Rasulullah SAW yang menekankan aspek kebajikan dan juga perlindungan terhadap anak-anak. Rasulullah SAW ini menunjukkan teladan yang terbaik dengan mengasihi, melindungi dan menghormati hak setiap anak tanpa kira jantina, kedudukan dan sebagainya. Jadi nilai kasih sayang dan bertanggungjawab yang diajarkan oleh baginda ni perlu dijadikan asas penting dalam hidup kita dan perlu dijadikan panduan sebagai panduan hidup untuk menjadi seorang yang berakhlak dan penyayang. Sesungguhnya tugasan ini telah mengingatkan saya dan ajar saya untuk sebarkan kesedaran tentang kebajikan dan hak perlindungan anak-anak terhadap orang ramai. Jadi kesedaran ini perlu diteruskan agar generasi muda hari ini dapat terus membesar dalam suasana yang penuh kasih sayang tanpa penderaan dan pengabaian, aman, sejahtera, sentosa seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menyambung pembentangan ini dengan memberikan kepada Farisha Iris untuk sambung pembentangan ini. Terima kasih kepada saudari Aina Nabila Fazana atas pembentangan tadi. Masuk kepada bahagian saya pula di mana tajuk yang telah dipilih oleh saya sepanjang melaksanakan video Satu Hari Satu Saranan ini adalah saya telah memilih tajuk hak kebajikan bagi orang kurang upaya. Jadi berikut telah disertakan poster pelaksanaan dan juga video pelaksanaan yang telah dibuat oleh saya. Maka, kenapa saya pilih tajuk ini adalah kerana objektifnya adalah bagi masyarakat tidak menyalahgunakan fasiliti bagi orang kurang upaya. Seterusnya, saya juga telah menggunakan 3 aplikasi dalam membuat proses penyuntingan video ini, iaitu aplikasi CapCut, TikTok dan juga YouTube. Namun, saya juga terdapat perasaan saya apabila membuat video ini. Di mana perasaan saya sewaktu membuat video ini adalah saya berasa teruja kerana saya dapat menyuarakan hak kebajikan bagi orang kurang upaya dan juga saya dapat menyuarakan pendapat saya sendiri sambil membela hak-hak mereka ini. Selain itu juga, saya juga berasa teruja sebab saya tak sabar untuk melihat perubahan yang akan berlaku pada masyarakat. Oleh itu, masuk kepada analisis kelebihan dan kelemahan video pula, di mana kelebihan video yang telah saya buat adalah, pertama sekali saya mengetengahkan isu semasa, di mana sekarang ni masyarakat sering menggunakan
parking orang kurang upaya dan juga tak tindas bagi orang kurang upaya. Selain tu, saya juga telah menyampaikan isu semasa yang sering berselindung di sebalik mata. Seterusnya, saya juga telah meletakkan bukti daripada influencer yang telah membuat soal selidik berkaitan tentang hak kebajikan bagi orang kurang upaya. Dan akhir sekali bagi kekuatan ni adalah di mana saya menyuarakan pendapat saya dengan nada yang yakin lah. Bagi seterusnya, tak dinafikan juga bahawa saya juga terdapat kelemahan dalam video saya. Di mana kelemahan dalam video ni adalah pertama sekali saya bercakap dengan nada yang terlalu laju. Seterusnya, saya juga bercakap dengan intonasi yang laju. Kemudian, saya juga tidak mempunyai apa-apa elemen tambahan. Selain itu, video saya juga kurang menarik. Latar belakang video saya kurang menarik kerana hanya berdasarkan background bilik sahaja. Namun, terdapat cadangan penambahbaikan yang saya harapkan pada video yang akan datang, di mana saya berharap agar saya dapat bercakap dengan nada yang tenang dan juga jelas, yang senang difahami oleh penonton. Selain itu, saya juga berharap saya dapat menyediakan rangka isi terlebih dahulu sebelum membuat video. Seterusnya, saya perlu membuat latihan sebelum saya melaksanakan video. Oleh itu, masuk kepada kisah Rasulullah SAW pula, di mana kisah berkaitan Abdullah bin Ummi Maktum, iaitu sahabat Rasulullah SAW yang mengalami cacat penglihatan ataupun kita panggil buta lah. Jadi, Abdullah bin Ummi Maktum ni telah dilantik oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin dan juga muazzin ketika Rasulullah SAW tiada untuk keluar berperang. Jadi, Rasulullah SAW telah meletakkan kepercayaan kepada Abdullah bin Ummi Maktum ni. Seterusnya kita masuk kepada Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh ni merupakan sahabat yang cacat fizikal ataupun cacat kaki lah. Namun, beliau tetap berjuang dalam perang Uhud bersama dengan Rasulullah SAW. Jadinya, Rasulullah SAW ni sangatlah menghormati beliau. Dan tiba kepada akhir, masuk kepada kesimpulan di mana masyarakat perlu menghormati dan menjaga hak orang kurang upaya. Bagi mengelakkan menyalahgunakan kemudahan khas, saya telah mengetengahkan isu ini. Seterusnya, saya juga berharap agar kerajaan dapat menambah baik infrastruktur bagi orang kurang upaya. Dan akhir sekali, kesedaran sosial ni amatlah penting supaya orang kurang upaya ni dapat rasa dihargai dan setaraf dengan masyarakat yang lain. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye. Saya ingin berkonten dengan dia. Dialah cerita yang akan takut dan menjadikan Allah SWT iaitu anak-anak dengan penuh kesabaran.